Aku nak pergi mancing ni, tapi tengok langit ada oi. Oh no. Hujan lah. Kalau awal tadi hujan tak jadi aku turun. Layankan je lah ni. Okay, thank you. Wih, kenapa air? Kenapa di luar? Okay guys, so aku dah sampai. So aku punya plan tadi nak pergi ke Rakit B, tapi Rakit B ada orang booking. Aku tanya boatman tu, Rakit C ni tak ada orang, jadi aku masuk je lah Rakit C ni. Harap-harap tak ada, betul-betul lah tak ada orang. Takut nanti kan ujung-ujung kan kena pindah A pula. Itulah ramai. Kenapa air tak ada ke? Waduh, air tak ada. Aduh, put lah. Okey lah, aku pun dah lama tak mancing macam ni. Uish. Let's go mancing lah. 2 bulan tak mancing. Sebab apa tak mancing? Sebab aku ber-MM. Mula dengan keadaan cuaca sekarang ni, ya Allah. Dah. So sekarang air ni, air nak nyorong ke kecil. Lepas tu air pula surut sekarang ni. Untuk mancing nanti air pasang nanti. Air pasang nanti maghrib. Sekarang ni pukul 5.30. 5, 6, 7.30. 7.30 baru boleh mancing. Air pun surut tak habis. Kita set up dulu lah. Lepas tu air dah gerak pasang, baru boleh mancing. So aku nak cari kerapu lah. Kerapu dengan tanda kan. Kalau ada lagi lah kalau kat sini. Ni spot dia ni, spot kegemaran aku ni depan ni. Kalau air time air pasang. Tiga rod. So untuk rod satu lagi ni aku nak cari tebal pipi lah. Nanti yang ujung sana tu aku pakai udang hidup. Aku ada beli udang hidup. Untuk rod satu ni aku bottom pakai bumpun. Ada 2 bungkus. Mana tahu dia tebal pipi kan. And then joran UL dengan joran anjing tak payah. Sebab tak ada nak berajing-ajing. Simpan anjing nanti cari spot baik untuk berajing. Satu rod lagi aku nak buat aku nak cari ketam. Ada tak ketam ni? Tak pernah, aku tak pernah pakai jaring ketam sini. Nak test ketam bunga ada tak? Sebab kat sini kawasan lumpur. Cuba tu lah. Ketam batu. Kan ketam batu ni. Saja nak test, tengok ada ketam bunga ke tak ada kan. Kalau ni ketam batu sebelah besar tu kan. Ni ketam batu, semua ketam batu. Tak ada.
Mula-mula dah ni. Mula-mula dah spesies wajib. Duri kot. Tak melawan pun. Nguk je. Duri pulut. Bolehlah ambil lah. Lama tak dapat duri. Hasil pertama orang cakap. Hasil pertama untuk dibawa balik. Oh. Macam dia juga. Macam demang. Menekan dia. Menekan ke bawah. Oh. Dia beratkan badan dia. Bawah. Alright. Tu. Ui. Hey. Steven. Kalau tebal lah. Tebal lah alhamdulillah. Dia juga. Dah duduk dekat air. Ui, terbang eh. Macam. Hari dia ni. Air dia ni. Ekor dia kena dia sensitif pun. Dia kepala dia. Okey. Boleh pula macam itu nak lompat. Bercampur. Okey dah. Mantap. Alhamdulillah. Minyak baby. Pesta. Ada lagi ni. Lagi tu. Hasil yang kedua. Ikan asam pedas. Masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba lagi. Hai. On. Betul. Syok. Tebal lah. Menekan. Betul. Tebal ni. Duri. Mana? Pasin lagi. Duri pulut punya. Aduh. Kosong. Memang air dia ke Hafiz? Ya. Lepas dia. Apa, tunggu. Nanti mesti sisik ke? Tu lah, tarik mana sisik kan? Kan? Angguk dia tu, tak boleh tahan tu. Ini apa duri apa? Pulut. Kosong saya. Sedap ni. Minyak dia. Minyak. Kau tebal kalau makan lain ni. Kalau makan tak berengkung. Bangkung terus. Kenapa ni? Stop sikit. Okey. Junjut dia macam. Macam dia juga Yalah, macam dia je. Ini duri. Dia tebal. Tak nampak je. Keluar juga tali. Alhamdulillah. Sama je hasil dia. Berlawan-lawan. Sama saya macam tadi. Kasar. Ya.
itu dia. Yang kendur. Oh, ada macam duri juga. Lebih kurang macam tadi lah. Bot lalu ikan tarik, bot lalu ikan tarik. Oh no. Masuk balik. Kita ni dah gitu. Dia kot. Nampak je air keruh. Duri juga. Dia ni kalau ujung-ujung nak tekan. Alhamdulillah. Merah dulu. Kecil sikit daripada tadi. Masuk air weh. Hari ni air dia. Memang kena tempat dia lah. Punya abang-abang dah lalu ke Gemang. Ni bagi adik-adik pula dia. Masih tak nampak lagi bayang tebal pipi ni. Mana dia tebal pipi? Dia ni. Penat. Main anjing ke kejap. Cari bilik mata. Pakai 2.5 gram. Hup. Malah nak pakai puluh, tak syok. Pakai ni je. SP. Buat tebal. Ikan ni kan. Muang. Tak mungkin Gemang. Mungkin. Mungkin. Dia tak sewa-sewa tau. Dia macam menekan ke bawah kan. Tiba-tiba ngetuk. Oh. Dah tahu dah. Hei, mana lah ekor kuning, belang ekor kuning. Ada tali ya? Tali kau ke? Tak lah, ni gantung. Oh, tali orang ni. Solid. Ui, tak boleh. Tali siapa lah? Tali. Oh, kejap. Dah ada mata kail. Okey, beres. Ui. Siapa punya tali lah ni? Mana? Dia mulut ni. Ujung. Tak tadi banyak apa tadi? Tukar. Dia ingat udang. Soi kat mana? Lubang. Kau nak umpan hidup ke? Tak lah, raja buat main. Belajar. Ni betul. Ni confirm ni. Kenapa? Tak tahu. Tadi menekan. Tebal. Tu dia ikut dia. Tebal lah dia. Dia menekan. Dia macam menyewa-nyewa tapi tak tahu kau. Tanda. Okey ya. Ada. Itulah. Bawa air. Kena. Ada. Unga ni. Boleh tahan ke lah. Tadi kat situ tak lepas. Lepas tu ini makan. Baru ada dia. Baru dia nak masuk. Alhamdulillah. Surut pagi. Mana tebal pipi. Tolonglah tebal pipi. Macam dia.
Tengah tanda. Strike. Ngau. Ui. Ush. Alhamdulillah. Kuat. Dia mendengar. Dah kawan pula dia. Lagi. Alhamdulillah. Nak jerit tamu. Tak mau jerit. Mana nak jerit? Besar duri dia. Dia 2 ekor, 3 dengan 2. Gelam. Lama seekor ya? Tak mesti. Tahu ya? Ini tak boleh. Ini mata Apollo. Dah, pakai. Apollo. Walau ni. Pik kat sini. Apollo ni biar gitu je. Tak ada umpan. Apa? Apollo tak ada umpan. Tak ada umpan. Apollo kosong. Betul lah. Besar pula tu. Aduh. Nak balik lah saya kemana. Garing. Kan? Iyalah. Alhamdulillah. Kalau tadi tak laku udang kali ni. Itulah. Ya saya seorang saja. Tidak ada orang yang datang hari ni. Hanya saya seorang saja yang mancing. So nak habiskan umpan dia ni. Udang hidup habis, rumput-rumput habis, balik. Okey lah guys. Sekarang dah pukul 11.30. Nak tengah hari dah ni. So air pun dah lagi setengah jam nak penuh dah tu. Setengah jam lagi dah penuh ni. Lepas tu surut. So aku pun nak kemal-kemal lah, nak balik. So, Alhamdulillah lah, ada lah juga dapat unga tanda. Spesies target. Tapi yang targetnya, yang paling targetnya tempat pipi tak ada. Bukan air dia lah. Rasa air unga tanda lah sekarang ni. Tapi boleh lah asal air besar-besar tempat tangan ni kan. Tip je lah buat lauk. So nanti aku akan nak selau peku dengan aku dapat dah. Tahu tak kira peku. Okey, so aku nak apkan hasil. Alhamdulillah lah. Walaupun air sejuk, hujan ni kan. Tapi adalah juga unga tanda. Boleh lah saya tapak tangannya. Tip. Tapi itulah ikan target. Tempat pipi tak ada. Bukan air dia lah. Rasa air dia ni. Ni berapa ekor lah. 1, 2 unga, 3 unga rius, 4 unga rius, 5 unga rius kecil ditelan dalam. Bruh. 6 unga rius, 6 ekor. Yang ni duri. Duri aguk ni boleh lah, besar ke ni.
Yang geruya yang halus-halus tu, wish, itu letih lah. Tak ambil lah. Nak siang dengan asam pedas ekor 9. Ni lah. Boleh lah. Air sejuk. Ini kalau air macam gini saya ketam bagus ni. Pakai jaring ketam. Aku tengok dah 2-3 hari lagi aku turun rakit akau nak cari ketam. Ni pun air dah start kecil ni. Cantik ni aku cari ketam.